العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن العشعري وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي وإلى روح الشيخ الإمام ناصر بن محمد السمرقندي وإلى روح الشيخ محمد بن عمر نووي البنتاني. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, pertama sekali saya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat hadir untuk kuliah akidah kita sejak berapa purnama kita tak jumpa nah. Masya-Allah. Saya sudah sampaikan salam semua ahli pengajian saya ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali dua, banyak kali. Setiap kali ziarah lepas solat, saya mesti sebut ya Allah, salam daripada ahli pengajian Masjid Shah Alam, Masjid Wilayah Persekutuan. Saya sebut satu-satu tu nah. Alhamdulillah. Taib. Hari ini kita akan baca dua kitab. Satu kitab Qatrul Ghaif, kemudian Kelahiran Teragung. Lepas tu dalam lebih kurang pukul 9.30 ataupun 9.45 kita berhenti untuk sedikit peresmian buku terbaru saya, iaitu buku Fiqh Safinatun Najah sedikit. Jadi kita ambil masa sekejap lah untuk tunggu sebelum kita balik majlis ringkas sahaja. Marilah sama-sama kita baca 5 bacaan asas sebelum mulakan pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد
وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Mudah-mudahan istiqamah untuk mengamalkan 5 bacaan tadi selepas setiap kali solat, itu yang terbaik. Nanti sebelum saya berhenti sekitar 9.30 ataupun 9.45, saya nak tunjukkan ada 2 telaga dekat bumi Madinah yang jarang orang tahu, iaitu Telaga Rawha. Telaga Rawha ini nanti saya akan tunjukkan nanti sebelum habis pengajian kita. Jadi tutup dulu supaya jangan disibukkan melihat yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Telaga Rawha dengan Telaga Usfan ataupun Telaga Tuflah jarang orang tahu, sebab selalunya yang pergi umrah tak pergi ke situ. Sedangkan Telaga Rawha itu 70 orang lebih Nabi dan Rasul singgah dan minum air di situ. Nanti saya cerita lagi, nanti tak habis kita ni. Sekejap lagi saya cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Siap dengan gambarnya, dengan videonya sekali, supaya biar kita pergi jauh-jauh bermusafir, buat umrah dan haji, biar ada suatu kenangan dan suatu kesempatan kita bertabarruk, mengambil barakah. Kenapa sampai 70 orang para Nabi dan Rasul pergi ke telaga itu kalau tidak ada barakahnya? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 10 kali pergi ke telaga itu? Saya pernah sebut di sini sebelum saya pergi musafir hari itu. Orang India, Bangladesh, Pakistan, Turki, 4 kumpulan ini, mereka dalam bab-bab ambil barakah ni bersungguh-sungguh. Ternyata bila kami pergi ke situ, orang Pakistan, Afghanistan yang ada di situ. Cuba jugalah saya nak tengok mana orang Shah Alam ni, tak ada. Orang Kota Damansara lagi tak ada. Sekejap lagi saya cerita. Masya Allah, pengalaman yang baiklah. Saya cerita nanti untuk apa? Supaya kalau boleh biar ada kesempatan pergi ke situ. Muka sebab apa aja kita berhenti 53. Sebelum itu mari kita ulang kaji sedikit dalam 3 minit dalam bab pengajian akidah ini. Sebelum kita mengenal Allah, kita mesti mengenal makhluk. Ini ulang balik sebab dah 3 minggu tak jumpa. Dan nak mengenal makhluk, paling kurang ingat 2 perkataan dahulu, 2 perkara dahulu. Satu, jirim. Yang kedua, arad. Jirim itu apa? Benda. Arad itu apa? Sifat benda. Apa maksud benda? Contohnya mikrofon ini, benda lah ni. Sifatnya apa? Pejal. Sifatnya apa? Touchable. Sifatnya apa? Warna biru. Sifatnya apa? Cantik. Sifatnya apa? Bulan. Sifatnya apa? Panjang. Cuma sifat itu ada 2. Satu, wujudi, ada bersungguh-sungguh.
Itulah namanya ma'ani. Satu lagi amrun i'tibari. Zatnya tak ada, tapi sungguh na'am. Nah, yang dikatakan wujudi ni apa? Wujud pada mikrofon ini yang kita nampak dengan panca indera yang 5 itu. Jadi yang nampaknya apa sekarang ini? Yang nampaknya adalah biru. Maka biru itu adalah wujudi. Nah, ada dan sungguh. Ada juga benda yang tak ada tapi sungguh. Saya bagi contoh. Bulat yang ada pada warna biru ini, bulat. Mana bulat? Ada tak diri bulat itu? Diri bulat tu ada tak? Diri dia tu, zat bulat. Tak ada. Cuba cari bulat. Tak ada. Tapi sungguh tak bulat? Sungguh. Jadi itu namanya amrun i'tibari yang boleh digambarkan dalam fikiran. Kalau orang katakan mikrofon ini cantik, mikrofon ini cantik, mana cantik itu? Ada tak cantik? Cantik, where are you? Where are you, oh cantik? Cantik is not that. Memang dia tak ada diri cantik itu. Tapi sungguh tak cantik? Sungguh. Maka cantik itu bukan wujudi, bukan sifat yang ada pun sebenar diri dia itu. Tapi cantik itu boleh dibenarkan dalam fikiran i'tibar. Fikiran boleh diterima dengan akal. Itu namanya amrun i'tibari. Taib. Dan supaya kita jangan katakan Allah itu seperti makhluk, mesti kenal makhluk dahulu. Nak kenal makhluk paling-paling kurang kenal jirim dengan arat. Jirim ni pula terbagi kepada dua. Satu namanya jisim, yang kedua namanya jauhar. Jauhar ni terlalu halus, sangat-sangat macam neuron, macam proton, whatever. Jisim boleh dibahagikan, tapi jisim ni pula terbagi pada dua. Satu yang boleh dipegang. Nah, contohnya apa? Manusia, badan. Ia boleh dikerat-kerat sebab dia boleh nampak. Nah, meja itu juga namanya jisim yang kafif. Kafif tu yang kasar, maksudnya yang nampak. Satu lagi yang latif. Dia jisim tapi latif. Latif maksudnya lembut, maksudnya halus. Contoh angin, contoh ruh, contoh malam, siang dan sebagainya. Benda tu ada tapi dia lembut. Satu lagi yang dikatakan mata, telinga, lidah, berketul, tangan, muka, kepala, badan, itu dalam kategori apa tu? Dalam kategori jirim yang jisim yang kafif. Kalau boleh turun tu flows tu fahamlah tu. Nah, dia adalah kategori makhluk jirim jisim kafif. Kafif. Oleh kerana itu, bila ia makhluk, boleh tak kita attach dengan Allah? Tak boleh. Sebab itu kita katakan mata tadi dalam kategori mana mata ni? Dalam kategori mata berketul ni. Tak berapa berani nak jawab. Tadi dah semangat dah, betul, iaitu jirim jisim yang kafif. Oleh kerana ia makhluk, tak boleh di-attach dengan Allah macam mana pun. Sebab itu tak boleh dikatakan Allah ada mata, Allah ada telinga, Allah ada lidah. Sebab itu perlu kita tahu terjemah sifat ma'ani itu dengan betul, dengan tepat, dengan accurate. Apa dia? Yang tiga itu yang paling penting, iaitu sama, basar, kalam. Sama itu diterjemah yang paling tepat. Paling tepat adalah sifat itu namanya sifat pendengar. Basar diterjemah dengan tepat sifat pelihat. Lidah, bukan lidah ni, mulut ni, terjemah paling tepat
perkata, supaya kita jangan samakan dengan manusia. Sebab sekarang kita bicarakan tentang sifat. Kalau kita katakan mendengar bukan sifat, itu adalah perbuatan mendengar, maka automatically dia akan jadi dua. Satu, thamaratus sifat, buah kepada sifat. Yang kedua, ta'allum. Jangan pelik sebab ni kita ulang kaji ni. Ini Ustaz Mahathir yang sama, jangan risau. Penerangan yang sama, nota pun dibagi oleh Kak Azhar tadi. Cuma ingat tak ingat saja. Saya memang takut begitu sebab panjang-panjang dah cerita ni. Amrun i'tibari, apa? Berapa bulan dah kita mengaji ni? Biar kemas. Yang mana pun kita pergi, kita tak. Orang kata, ini Tuhan, dia ada asap keluar. Bukan. Itu apa? Itu adalah jirim. Bila orang kata, jangan main-main. Tuhan mai. Pasal apa? Bau harum. Bau tu harum. Ada harum tu bau tu. Bau tu apa? Jirim bau itu. Dalam kategori apa? Latif. Jauhar memang yang paling halus sekali. Pup bertenggek di atas gunung yang tinggi. Siapa tu? Itu Tuhan. Dijawab, tidak. Sebab itu ada jirim dan ada arat. Kembali pada arat dahulu sebelum lebih panjang. Jadi bila ada jirim, dia ada arat. Arat tu paling kurang ingat 4 perkataan. 4 perkara. Apa tu? Pertama, aina. Yang kedua, kaifa. Yang ketiga, mata. Yang keempat, macam nota saya aja tu. Betul. Saya tengok nota tadi kan. Tak apa. Yang penting bila ada 4 ini tu bukan Allah. Ingat tu bila ada 4 ini bukan Allah. Sebab tu saya selalu pesan, biar kita soal jawab dengan abang ngaji. Abang ngaji, jirim, fine. It must be apa? Jisim kathif, latif. Kemudian arat, dia masih ada 4. Aina, kaifa, mata dan kam. Hafal benda ni, insya-Allah bukan Tuhan. Barulah kita jangan keliru. Ada orang kata Tuhan bertangan, dia jawab tidak, sebab tangan itu jirim. Tapi kalau dimaksudkan Tuhan, maksudnya tangan tu apa? Kuasa. Itu tak mengapa. Sebab itu ditakwil, kita takwilkan. Baik. Itu dahululah. Itu yang paling penting dalam mengaji sifat 20 tu, yang itu. Kalau yang lain tak berapa nak ingat, masih lagi boleh kita pelajari. Tapi yang tu jangan lupa. Saya ulang balik. Nak mengenal Allah, mesti mengenal makhluk, supaya kita dapat differentiate. Saya selalu sebut, kalau pencuri masuk dalam rumah, jangan dihantam bapa mentua. Sebab kita tak tahu mana satu pak mentua, mana satu pencuri. Samalah juga. Jangan pergi kereta lain, masuk kereta lain, tekan-tekan tak bunyi, dah parking sebelah utara, ditekannya sebelah selatan. Nak carinya kereta yang hampir sama, betul, tapi itu bukan, that is not yours. Kerana itu mesti kita tahu mana hak kita. Begitulah, letakkan Allah pada haknya. Baik, yang terakhir kita ulang balik. Mengenal Allah mesti dahulu mengenal makhluk. Makhluk itu dikenal dengan 2 perkara. Satu, jirim. Yang kedua, arat. Jirim itu terbagi lagi pada 2. Satu, jisim. Satu, jauhar. Jisim itu terbagi pada 2. Satu kathif, itulah manusia, mata dan sebagainya, anggota badan. Dan satu lagi namanya latif. Adapun aurat sifat ada 4 paling kurang. Sebenarnya ada 10, tapi dirungkaikan ulama kompres, cuma jadi 4 mudah kita ingat. Satu, aina. Maksud aina tempat. Maksudnya jangan ditanya where is God, di mana Allah. Tidak, Allah tidak bertempat, sebab tempat itu adalah makhluk. Makan, ataupun tempat, ataupun makan. Ada orang katakan ada makan adami, makan yang tidak wujud.
Ini belum faham lagi apa maksud makan. Kemudian yang kedua, kaifa, bagaimana bentuk Allah, how Allah looks like, macam mana. Jangan tanya, sebab Allah yang menjadikan bagaimana. Jangan ditanya bagaimananya Allah, tinggi kah, panjang kah, lebar kah, dan sebagainya. Kemudian mata, bila adanya Allah, jangan ditanya, sebab Allah yang menjadikan bila. Allah yang menjadikan bila. Sebelum ada past tense, sebelum ada present tense, sebelum ada simple future tense, all the tenses, sebelum ada tenses itu Allah dah ada dah. Sebab itu tidak boleh dikatakan bila Allah. Yang terakhir, banyak mana Allah, tak. Iaitu kam, banyak mana. Kam tu ada dua, satu kam muttasil, satu kam munfasil. Kam muttasil tu apa? Ustaz Muhadir sebelum jadi Ustaz Muhadir ni, dia mesti ada kepala, tangan, perut, kaki dan organ-organ dalam dan luar, bercampur semua sekali baru jadi Ustaz Muhadir. Tu namanya kam muttasil. Kalau ada orang macam saya identically, jangan sebut siapa tu, Kak Ajar Zuraida, dia tahu. Identically macam saya, kan 7 orang sama dalam dunia kan, 7 orang. Baru ni tadi waktu saya di Masjidil Haram solat asar, tiba-tiba ada orang menyapa di belakang, orang Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun sebut ada satu nama, tapi saya tak ada sebut sekarang lah. Dia pun sebut Mr. X. Saya tak nak sebut nama tu. Semua orang tahu tu. Tu penyanyi. Mr. X Malaysia. Dia kata masuk TV. Selalu masuk TV. Takkan saya nak kata tak, sebab saya pun masuk TV juga kan. Tapi saya confused dia buatnya. Tapi dia sebut nama tu, tapi saya tak sebut nama tu sekarang. Masuk TV juga. Lepas itu saja, dialog yang tak panjang, itu saja. Memang mungkin dia tengok kita macam orang itu. Itu namanya kamun fasil. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal tu lah. Sebelum balik hari ni, hafal tu dulu. Barulah sedap kalau kita mengaji akidah. Bismillahirrahmanirrahim. 53 Kak Ajar ya. Paragraf yang mana tu? Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala. Kita masih lagi bicarakan tentang hari kiamat. Kenapa disebut kiamat? Sebab qiyam tu maksudnya bangun. Manusia bangun daripada tidur masing-masing. Hari kiamat juga disebut hari akhirat. Kenapa disebut akhirat? Akhirat itu akhir, bermakna hari akhir kepada dunia ini. Bila berlaku hari akhirat, tidak ada lagi nama hari dunia. Disebut yaumul hasyar, hari pengumpulan. Kenapa? Sebab manusia akan dikumpulkan di satu padang yang sangat luas. Padang tu namanya mahsyar. Hari kiamat juga dipanggil yaumuz zalzalah, hari kegoncangan. Sebab hari itu akan berlaku kegoncangan di muka bumi ini, sehingga dikatakan gunung-gunung yang padu itu akan jadi serpihan-serpihan sehingga menjadi debu-debu yang berterbangan, haba'an manthura. Banyaklah nama hari kiamat itu sesuai dengan keadaan hari itu yang pelbagai. Disebut juga dengan yaumul hisab, sebab setiap orang akan dihisab amalan dia baik ataupun buruknya. Disebut juga yaumuddin, hari agama, sebab hanya agama Islam sahaja yang akan benar hari itu. Ada yang ulama mengatakan din pun boleh, dain pun boleh. Dain maksudnya hutang.
Kenapa? Seperti mana kamu berhutang, maka kamu akan dihutangi. Begitulah, seperti mana kamu buat di dunia, amalan akan dibalas sama ada baik ataupun buruk. Orang yang pertama kali mengambil buku catatan amal dengan tangan kanannya adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kerana beliau yang sangat berjasa kepada Islam, sehingga Nabi doa, ya Allah, mohon kepada Allah untuk Islam dua orang Umar. Kalau tidak Abu Jahal, Umar ibn al-Khattab. Akhirnya Allah pilih Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dengan Islamnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, maka Islam itu lebih senang didakwah. Buktinya apa? Orang ketika nak berhijrah ke Madinah, semua takut. Kebanyakan yang takut sebab akan dibunuh, disiksa. Sayyidina Umar tidak. Beliau declare, saya nak pergi berhijrah, nak ke Madinah. Orang lain takut, beliau tak. Saya nak pergi berhijrah. Siapa di kalangan kamu yang nak isterinya jadi janda? Sila berdepan dengan saya. Siapa nak anak-anaknya menjadi aitam, menjadi anak yatim piatu? Sila. Seorang tak berani bersila. Sayyidina Umar, badan beliau tingginya 3 meter. Saya dah cerita dahulu. Kekuatan beliau, kalau beliau cantas dengan sekali libas, orang yang ketujuh bersusun, tujuh orang bersusun, daripada pertama sampai orang yang ketujuh putus kepala. Kuatnya Sayyidina Umar ini, sampai syaitan pun takut dengan Sayyidina Umar. Itu antara sebab, banyak lagi sebab lain. Buku catatan amal Khalifah Umar bersinar bagaikan sinar matahari. Masya Allah. Sebab itulah kalau kita pergi ke Madinah, jangan lupa ziarah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dulu makam Nabi itu, kubur Nabi itu dibagi 2 bilik. Yang di depan ni dekat kiblat itu bilik Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelah lagi dia macam ni, bilik dia macam ni. Dibagi 2. Bila dulu bilik ni 2. Satu Sayyidatuna Aisyah di hadapan, di sinilah tempat kubur Nabi. Setengah lagi di belakang itu bilik Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali. Apabila wafat Nabi, maka Nabi akan ditanamkan, dikebumikan di mana tempat wafat. Itulah sabda Nabi. Akhirnya ditanamkan dekat sini, seorang sahaja di sini. Jadi bilik ini jadi sempit. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah ambil bilik ruangan ini, dan Sayyidatuna Fatimah pindah ke tempat lain dengan Sayyidina Ali. Jadi dah bilik ini bilik siapa? Bilik Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka di sini jadi bilik yang besar untuk Sayyidatuna Aisyah, tetapi di sini suami beliau Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Sayyidatuna Aisyah menziarahi. Kemudian bila meninggal ayah beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ditanamkan di belakang Nabi. Sebab itu kalau nak ziarah Nabi, ada lubang kat situ. Lubang besar, lubang kecil, lubang kecil. Lubang besar inilah tempat kita ziarah Nabi. Tengok dekat pintu ada tulisan Huna Assalamu ala Nabi. Huna Assalamu ala Nabi. Huna tu maksudnya di sinilah salam kepada Nabi. Jangan dibaca itu bukan doa tu. Itu arahan. Di sini kamu berdoa, kamu bagi salam pada Nabi. Jangan dibaca Huna Assalamu ala Nabi. Bukan. Situ kita salam pada Nabi dan kita salam. Jangan tengok lubang itu. Kenapa lubang itu? Lubang itu maksudnya ialah kalau dia kita straight forward sampai ke belakang, betul-betul kena muka Nabi. Sebab itu kalau nak ziarah orang yang meninggal dunia, jangan ziarah, jangan bagi salam kat badan dia, ataupun dekat paha, ataupun dekat kaki dia, dekat kepala. Macam mana kena tahu dululah kat mana kiblat, barulah tahu kat mana kubur.
kubur. Jadi kita pergi kat depan, salam dekat situ, itu yang paling tepat. Kemudian yang baca talqin duduk. Mungkin temannya seorang lagi duduk, yang lain jangan duduk. Kalau baca talqin jangan duduk. Baca talqin berdiri semua sekali. Jangan duduk, kecuali orang yang tak kuat duduklah, itu tak mengapa. Itu perlu dibetulkan sikit dalam masyarakat kita lah. Sebab kubur bukan tempat untuk berlama-lama, nanti tak ada sensitif, tak ada ihsas, tak takut dengan kematian. Jadi kalau orang baca talqin, imam yang duduk kat situ betul-betul depan mukanya. Mungkin 2 orang lagi duduk kat situ, mak ke mentu, ayah mentu, semua sekali, yang lain semua berdiri. Begitu juga kita ziarah Nabi menghadap begini. Jangan ditengok-tengok lubang tu, jangan. Tak nampak sebab dia ada 3 lapis kat situ. Nak tengok apa? Tengok dinding. Jadi macam ni. Tapi sayanglah, setiap kali ziarah mesti saya sedih. Sebab ziarah terpaksa begini. Jalan ini menghadap, bau menghadap Nabi, macam tak tak beradab dengan Nabi. Nak buat macam mana? Askar-askar dia, haji. Takkan kita nak bergaduh di situ. Jadi, tapi dia ada skillnya. Saya selalu kalau ziarah Nabi, saya tak pergi kat depan sekali, tak. Saya pergi dekat belakang row sedikit. Sebab kita kecil, kita boleh masuk sikit dekat tiang dia tu. Buat macam ni sikit. Ini sedia upayalah. Jangan ditengok macam tu, jangan. Ada orang macam ni pun ada. Sedia upaya macam ni. Assalamualaikum ya Rasul. Cepat sikit lah. Bawalah 1 step on your right side. Itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sedia upaya buat juga. Kalau tak boleh kali pertama, buat ziarah nanti kali kedua, ziarah kali ketiga. Keluar ke pintu Baqi' tu, patah balik sini. Kalau tak ada askar lah. Kalau ada askar, bila ke perambat kita, keluar lagi, masuk balik ke. Baguslah, ya Allah. Saya pun jadi hairan. Kadang-kadang ada orang berkelahi kat situ. Ada juga rasionalnya. Saya nak cerita pengalaman sikit lah. Memang berebut sikit kat situ. Suara kuat. Sepatutnya tak boleh suara kuat. Saya pun hairan. Mudah-mudahan Allah bagi keinsafan lah pada askar-askar mereka tu. Kenapa harus marah-marah orang depan Nabi? Mana boleh suara kuat kan? Kemudian yang datang tu jauh, kadang-kadang orang-orang kampung datang, kumpul duit berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, semata-mata nak buat umrah, menziarahi Nabi. Tiba-tiba dimarah-marah sebegitu, kesian. Jadi jadi ceritanya satu subuh tu, saya pun keluar lepas ziarah Nabi. Tuan-tuan usahakan, yang muslimin lah, boleh sebolehnya usahakan setiap lepas solat ziarah Nabi. Kenapa hadirin? Satu, kita nak dapat syafaat Nabi. Yang kedua, kita nak dapat doa Nabi. Sebab man sallama alayya, Nabi sebut siapa yang bersalam kepadaku, raddallahu ilayya ruhi, Allah akan mengembalikan ruhku ke situ. Hatta aruddahu salam, sehingga aku jawab salam itu. Cuba bayangkan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab waalaikumsalam. Ya Allah, sekali Nabi sebut pun cukup dah. Dan salam sejahtera ke atas kamu. Ya Allah, itu dah cukup dah. The more the better. Sebab itu setiap kali pergi ziarah selalu jangan ada istilah banyak sangat, tak. Memang orang biasa jangan. Sebab itu ada kaedah menyebut zur ghibban tazdad hubba. Kalau dengan kawan-kawan ziarah jarang-jarang, bertambah kasih sayang. Jangan setiap hari ziarah, setiap hari peluk cium. Dia pun cemuih dia. Tengok haji ni mesti dia konak-konak lain. Pasal haji ni hari-hari peluk orang. Nabi tak mengapa. Bagi salam sentiasa supaya Nabi jawab waalaikumsalam. Oh ya Allah, itulah doa daripada Nabi. Demikian Sayyidina Abu Bakar, demikian Sayyidina Umar. Jangan pernah jemu. Paling kurang setiap hari itu sekali kita hadir. Kalau lima waktu sehari semalam tu lagi bagus lagi.
Muslimat pun begitu juga. Cuma jangan sampai berkelahi dekat situ. Yang saya nak cerita, bila saya keluar ke pintu Baqi', keluar memang adalah orang berkelahi, ada juga dengan doa Arab tu semua. Wallahu alam, saya lihat askar mereka ni bukan nak kata apa lah, macam orang biasa juga, bukannya pandai sangat pun. Cuma kita tak nak berkelahi ketika tu. Itu saja. Bila kita keluar, saya tengok ustaz dia yang pakai gelubung warna merah tu, ustaz dia lah, pakai jubah, sedang memarahi dua orang pakcik daripada Sudan. Kerana pakcik tu dia berdiri macam tu di luar dan bagi salam pada Nabi, kan dah di luar masjid tu lah. Bagi salam macam tu, dimarahi. Ini mamnu', maksudnya tak boleh. Saya pun pergi dekat, dia marah pakcik ni begini. Orang Sudan kan, bukan orang sebarang orang Sudan ni. Saya tengok Pak Haji tu orang yang berilmu, dia pun jawab begini. Dia pun kata tak boleh ni. Saya pun tumpang juga dengar apa yang dimarah-marah ni. Akhirnya saya terbawa juga terikut discussion itu, sebab saya nak tolong Pak Haji itu. Datanglah si Melayu ini, saya pun tanya dia, sebab Pak Haji ni tanya dengan Tok Arab ni, cuba jawab, dia kata, yang saya buat ini mana dalil yang kata haram? Itu saja. Itu memang senjata paling ampuh tu. Mana dalil yang katakan haram? Saya pun datang kepada, saya kata, ya Syekh, jawab soalan dia. Berani juga saya pun. Dia tinggi daripada saya. Tok Arab, janggut dia lebih lebat daripada rambut saya. Tok Arab tadi tu. Saya kata, ya Syekh, ajib bersoal. Jawab soalan Pak Haji ni. Kami cakap Arab lah. Mana dalil yang kata haram? Dia tak boleh bawa dalil. Mana ada dalil yang kata haram? Diri tu berdiri begitu bagi salam pun dikatakan tak boleh. Subhanallah. Saya pun bercakap jugalah, keluar jugalah senjata orang Malaysia. Lepas tu saya fikir tak boleh jadi, sebab dia akan, manusia ni kalau berdebat dia nak menang kan, bukan nak benar. Saya tengok orang ni tak boleh jadi, tak apa. Saya pun dengan ni keluar. Itulah pengalaman. Subhanallah. Itulah, kalau tak ada dibawa oleh Nabi, dibawa sahabat dan sebagainya, itu bukan bermakna benda itu tak boleh. Kalau ilmu setakat itu banyak sangatlah yang tak boleh kita buat, banyak sangat. Kerana itu difaham lagi konsep. Jadi saya teringat bila kami pergi ke Badar, ditutup pintu tu, yang jaga tu Masya Allah agak tua, dia pergi solat datang balik. Yang temankan kami tu anak murid Sayyid Abuya, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Maliki Alim, orang Indonesia. Ustaz Salman kata kami nak ziarah, datang daripada jauh. Tak, dia kata mamnu', tak boleh. Datang pagi. Dia kata apa salahnya buka pintu sedikit, ini datang daripada jauh. Tak begini. Akhirnya Ustaz Salman pun tak apa jugalah, kita salam daripada luar. Ustaz Salman duduk lama dah dekat Makkah, dia bagi tahu kadang-kadang itulah atas nama pegawai dan sebagainya, ilmu sebenarnya tidak dah sangat. Cuma kita orang Malaysia memang kita pujilah, teruskanlah orang Malaysia kita. Memang orang Malaysia kita sangat lembut, insya-Allah. Di Multazam kadang-kadang orang terlepas pandang dekat Multazam. Walhal Multazam itulah tempat mustajab doa, tapi orang berkerumun pergi dekat Hajarul Aswad. Baguslah, tapi muslimat kalau tak ada kesempatan tak payah pergi situlah. Situlah saya lihat orang Malaysia kita ni, Masya Allah. Orang Malaysia kita, saya cuba tengok orang Shah Alam tak ada juga, perempuan Shah Alam tak ada juga. Masanya baguslah tu. Cukup dengan Islam tu yang lelaki sampai bergaduh dan sebagainya. Saya selalu fikir jugalah, kalaulah tak tahu, kita tak tahu ni sekadar
sekadar berfikir-fikir je. Kalaulah Malaysia yang mentadbir Hajarul Aswad tu, Kaabah tu, insya-Allah semua orang insya-Allah dapat. Cuma cepat dengan lambat saja. Saya selalu fikir macam tu. Sebab orang Malaysia kita, dia pandai letak besi ke letak apa kan. Kita nak masuk stadium bola sepak berpuluh ribu tu, semua boleh masuk, cuma lambat dengan sikit sebab pintu besi, seorang masuk. Yang penting dapat cium tu. Cuma kalau tak dapat cium tu, jangan sedih sangat. Mudah-mudahanlah, syukur jugalah Allah pilih kita jadi orang Melayu lembut. Dan tapi lembut Melayu ni kadang-kadang ditipu juga di sana. Cerita tak elok jangan ceritalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Cerita tadi tu ketika Nabi wafat, Sayyidatuna Aisyah ziarah tak pakai kelubung, tak pakai tudung. Sudah suami. Kemudian meninggal juga Sayyidina Abu Bakar, beliau pun tak pakai tudung ketika ziarah. Tengoklah, ni value added ni. Meninggal Sayyidina Umar, Sayyidatuna Aisyah, walaupun dah meninggal Sayyidina Umar, beliau ziarah keduanya dan termasuk Sayyidina Umar dengan pakai niqab. Walhal dah meninggal, bukan ada apa-apa hukum kan. Itu value added yang ada pada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai sekarang lah jasad Nabi lah yang paling confirm jasad baginda di muka bumi ini, kuburnya itu. Adapun nabi-nabi yang lain itu ada lagi kata kat sini dan kata kat situ. Tak apa, yang penting kita percaya semua sekali supaya kita hormat semua sekali. Satu lagi pengalaman, takut lupa saja-saja cerita. Bukan semua askar polis yang jaga di situ, bukan semua berfahaman ke arah itu, tidak ya. Saya bawa jemaah lalu di perkuburan Baqi'. Saya cerita satu-satu. Orang Arab pun dengar saya cakap sampai dia tanya dengan orang sebelah, "Syekh ni daripada mana Syekh ni?" Ada orang Arab, "Anta min aina? Kamu daripada mana?" Saya sebut di sini Sayyidatuna Fatimah, macam saya cerita kat sini lah. Cerita ni habis saya cerita. Sampai dekat perkuburan Sayyiduna Ibrahim, saya sebut ini kubur Sayyiduna Ibrahim bin Rasulullah. Kemudian di sebelah tepinya Sayyiduna Uthman bin Mad'un, muhajirin paling pertama dikuburkan ke situ. Kemudian Sayyiduna As'ad ibn Zurarah, orang Ansar paling pertama dikuburkan di Baqi'. Saya pun sebut 3 nama. Tiba-tiba ada polis datang. Dia tanya saya, "Ta'rif man fi?" Kamu tahu siapa yang ada dekat kat sini? Saya bila tengok macam tu, saya ingat dia ni nak kenal saya apa ni. Tengoklah, jangan buruk sangka dengan orang ya. Saya nak ajar tu. Jangan buruk sangka. Saya ingat Wahabi ni. Hati terus Wahabi ni. Terus saya katakan, yang alladhi dufinu, yang dimakamkan di sini. Saya sebut 1, 2, 3, 4. Dia dengar macam ni 5, 6 budak yang agak muda lah. Sampai habis saya sebut yang duduk kat situ. Dia kata sahih. Dia kata sahih. Oh, saya ingat dia nak berkelahi dengan saya. Oh, dia kata sahih. Dia pun senyum. Ya Allah, saya jangan rasa bersalah saya terus buruk sangka dengan orang. Itulah, biar saya buruk sangka, tuan-tuan jangan. Bukan semua mereka tak elok, mereka pun baik semuanya. Dia kata sah, betul. Adapun Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memimpin rombongan yang terdiri dari 70,000 orang, subhanallah, menuju syurga tanpa hisab. Kita doa, Allahumma ij'alni minhum. Doana, Allahumma ij'alni minhum.
Maksudnya, ya Allah, jadikanlah saya di kalangan mereka itu. Jadikanlah mudah-mudahan 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab, ya Allah. Syekh Nuruddin selalu doa, ya Allahu, ya Fattahu, ya Wahhab, ya Fattahu, ya Wahhab, adkhilnal jannata bighairi hisab. Itu doa yang selalu beliau baca. Ya Fattahu, ya Wahhab, Allahumma ya Allah, ya Fattahu, wahai yang membuka, ya Wahhab, wahai yang memberi, adkhilna, masukkanlah kami, al-jannata, ke syurga, bighairi hisab, tanpa hisab. Nah, mudah-mudahan. Saya nak bagi gambaran tanpa hisab begini. Kenapa tanpa hisab? Sebab orang itu sangat special. Contoh, kan orang yang telah bayar yuran RM10. Contoh ya. Bila pengajian dah mula, pintu ditutup, ada 5 orang tak boleh masuk. Saya tanya dengan penganjur, kenapa tu Bang Haji? Oh, maaf Ustaz, mereka tu tak bayar RM10. Dari segi syarat betul tak tindakan penganjur? Betul, sebab mereka tak bayar duit. Saya katakan, mohon maaf Haji, 5 orang ni saya kenal mereka. Bukan saja kenal mereka, bapa mereka pun saya kenal. Mereka anak murid saya yang tak pernah tinggal kelas saya. Tolong mengaji dengan kapasiti yang saya ada, tolong bagi mereka masuk. Apakah penganjur akan ikut kata saya ataupun tidak? Mesti akan ikut. Kalau tidak, saya balik. Nah, itu namanya apa? Itu namanya syafaat. Syafaat dia akan tak ikut prosedur. Sepatutnya dia ikut prosedur tadi. Seperti dia kena balas dalam neraka dulu. Tak. Allah katakan bighairi hisab, sebab syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nak dapat syafaat Nabi, apa dia salawat yang kita amal tu? Yang nombor 2 itulah. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Baca banyak-banyak, paling kurang 100 kali sehari. Saya selalu waktu tawaf tu saya teringat, ya Allah, kuatnya yang namanya syafaat itu. Sampai rules and regulations itu semua dibatalkan. Macam tadilah, sepatutnya tak boleh kan, sepatutnya mereka masuk. Tapi kerana saya kenal dengan mereka, saya bagi syafaat, silakan masuk. Yang kuat yang namanya syafaat itu, sehingga orang yang macam tak beramal banyak pun dapat ni kerana syafaat Nabi, dapat masuk syurga dapat syafaat Nabi. Kuatnya syafaat itu. Sebab itu saya azam, waktu saya tawaf tu khas, tawaf itu khas untuk salawat. Ni macam cerita amalan sendiri je kan, tapi benda ni benda baik, tak apalah. Memang antara salawat khas saya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Sebab saya yakin hadis Nabi katakan, man qala, siapa yang baca yang itu tadi, wajabat lahu syafaati, wajiblah baginya syafaat. Kan kita beramal sedikit, tapi biar dapat syafaat, last dapat syafaat. Itu penting tu. Salawat al-ummi, salawat al-ummi pun sama juga. Fadilat al-ummi, antara salawat yang Nabi suka al-ummi, sebab Nabi suka perkataan al-ummi. Al-ummi itu tak boleh baca, tak boleh menulis, tapi bukan makna bodoh, tidak nah. Al-ummi lawannya al-qari. Al-ummi lawannya al-qari. Al-ummi tak boleh baca, tak boleh menulis. Al-qari boleh membaca. Tolong diingat ini, sebab nanti orang kata al-ummi itu tak pandai. Lawannya pandai tak? Bukan lawannya alim tak? Al-ummi bukan lawannya alim yang pandai, tidak. Al-ummi lawannya al-qari yang boleh membaca. Oleh kerana itu, orang yang tak pandai baca, tak pandai menulis,
bukan bermakna dia bodoh. Mohon maafnya bahasa kasar, bukan bermakna dia BODOH. Tidak. Nah, berapa ramai Tok Wan kita di kampung tak pandai pun membaca, menulis pun tak pandai, tapi brilliantnya luar biasa. Nah, very wise person. Sebab apa? Sebab tak pandai baca, tak pandai menulis bukan bermakna BODOH. Tidak. Cuma dia tak boleh baca, tak boleh menulis. Tapi kalau dia bercakap, ya Allah, laras bahasanya sampai sekarang di kaji orang pantun dan nazamnya. Begitu. Nabi suka tawaduk. Sebab itu antara salawat yang banyak kita baca, salawat al-ummi. Nah, waktu kami di Iskandariyah, kami ziarah kubur Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Lepas ziarah kubur Imam Al-Busiri, baca qasidah Busiri kat situ, sampai daripada mula sampai akhir, barakah semua orang Arab pun ikut sekali. Kemudian kami pergi ke kubur Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Beliau guru kepada Al-Imam Ibn Atha'illah Sakandari di Iskandariyah. Tapi Imam Atha'illah Sakandari dekat Qairah, Mesir. Kami pun ziarah juga. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, beliau sebut, siapa yang mengamalkan salawat al-ummi tadi itu 500 kali setiap hari, dalam Jumaat yang ganjil dia akan mimpi jumpa Nabi. Jumaat yang ganjil, siapa setiap hari 500 kali, 500 seminggu tu setiap hari tu 500 kali, dan di hari Jumaat 1000 kali. Beliau sebut Jumaat ganjil dia akan mimpi jumpa Nabi. Kalau Jumaat yang pertama, kalau tak yang pertama, yang ketiga, tak ketiga, kelima, tak kelima, ketujuh, yang ganjil-ganjil tu. Siapa yang bersungguh. Sebab itu antara salat yang Nabi suka. Itu antara banyakkan salawat lah. Tapi jangan tinggal salawat apa? Ibrahimiyah. Itu ketua pada salawat tu. Ketua pada salawat, salawat al-Ibrahimiyah. Saya habiskan sikit lagi. Mereka ini tidak perlu mengambil catatan amalnya. Setelah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, disusul oleh Abu Salamah Abdullah bin Abil Asad Al-Makhzumi, mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kanannya pula. Adapun orang, maksudnya orang yang berbahagia. Sebab itu kalau kita makan dengan tangan kanan, niat, ya Allah, mudah-mudahan saya selalu menjadi orang yang kanan. Yang kanan apa? Dapat ambil dengan tangan kanan. Kalau melangkah pun mula kaki kanan. Ya Allah, mudah-mudahan saya selalu menjadi orang yang kanan. Kanan sokmo. Cuma istinja saja kiri. Istinja kiri. Kita minta jauh, ya Allah, daripada tangan kiri. Ini tangan kanan. Adapun orang yang pertama menerima buku catatan amal dengan tangan kiri adalah saudara Abu Salamah yang bernama Al-Aswad bin Abdul Asad. Maaf ya, saya tak sempat nak rujuk kisah mereka. Nanti ke pertemuan akan datang saya ceritakan. Sesudah itu, setiap hamba ketika mengambil buku catatan amalnya, maka pasti melihat huruf-hurufnya bersinar terang atau gelap menurut baik dan buruknya amal. Sebab itu sebahagian al-arif billah, orang wali-wali Allah, dia kata, macam mana, dia tanya, macam mana malaikat mencatat amal seseorang itu? Malaikat bukannya pandai bahasa Melayu, bahasa Kelantan lagi tak faham. Ini kan pula bahasa orang negeri. Macam mana dia tahu? Ini ada seorang yang bertanya saya ni. Namanya Pak Sumit. Pak Sumit dekat Derang, dekat Kuala, dekat Kedah. Pak Sumit, ziarahlah beliau. Bang Haji, siapa yang belum ziarah, pergi ziarahlah. Sebab beliau tak apa-apa nak sihat. Pak Sumit nama dia. Dia pernah tanya kami lah, macam mana malaikat mencatat amal. Saya pun tak terfikir soalan macam ni. Dia kata, mana dia pandai bahasa Melayu, bahasa putih, Chinese, Hindu.
wallahu a'lam lah maksud. Dia kata kerana cahaya. Kerana cahaya. Apa yang kita cakap ini bercahaya. Ada seorang wali Allah namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar. Beliau ini bukan ulama yang pandai macam yang lain baca kitab dan sebagainya, tidak. Tapi daripada jauh beliau tahu orang tu sebut ayat Quran ke hadis, kalam ulama ke mengata orang, dia tahu. Dia tanya orang, macam mana Tuan Syekh tahu? Dengan cahaya yang keluar di mulutnya itu. Kalau dia baca Al-Quran, cahayanya sangat terang. Kalau baca hadis, terang tapi sedikit malap daripada yang tadi. Kalau kalam ulama lain. Sebab itu jaga-jaga. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahum yanzuruna binadratillah. Jaga-jaga dengan firasat orang yang beriman, sebab mereka melihat dengan pandangan Allah. Sebab itulah kalau nak ziarah orang saleh, wali-wali Allah yang hidup ataupun yang telah mati, jangan lupa baca 3 kali. Apa tu? Allahumma asturna. Ada bunyilah tu tapi tak sampai ujung. Ada bunyi B tu betul dah. B. Sikit lagi. Allahumma asturna. Betul, bisitrikal jamil. Tu jangan tinggal. Catatlah siapa yang belum catat. Ini amalan yang diajar oleh Al-Habib Ali Al-Habashi untuk kita ziarah orang salih ataupun wali Allah. Sebab sebahagian mereka Allah bagi kelebihan dapat skrin tengok kita. Ditengoknya kita tapi yang lain ditengoknya. Sebab keaiban kita dibuka. Maka tutupkanlah, kita mohon pada Allah, baca doa ini 3 kali sebelum jumpa orang saleh, terutama sekali wali Allah yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Maksudnya, ya Allah, tutupkanlah kami dengan tutupanmu yang indah, yang cantik-cantik, supaya tak nampak sangat keaiban kita tu. Boleh semua saya baca dulu, cuba ikut sama-sama. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Tengoklah catatan yang berapa bulan lepas ke, bulan-bulan berapa bulan dulu. Tengok semula lah, supaya jangan kacau alim ulama. Saya dapat ilmu ni daripada di Madinah tu, rasanya dah meninggal Syekh tu. Beliau selama 40 tahun beliau akan menjamu orang makan nasi Arab di rumah beliau. Orang asalnya Turki, tak ada keluarga, tapi selama 40 tahun setiap Jumaat dia akan hidang makan nasi Arab, ayam ataupun kambing. Saya berkesempatan jumpa beliau 4-5 tahun dulu kalau tak silap. Nak jumpa dia tu mengesot. Orangnya kecil halus orangnya. Mata nampak baca Quran. Selepas Jumaat, ramai-ramai pergi rumah dia lah, termasuk saya. 15 minit je pun daripada Masjid Nabawi. Dia macam kampung, macam kita 50-an dulu lah. Ni cerita 5 tahun dulu. Masuk rumah dia, masuk ruang dulu, ruang besar. Saya tengok dah ramai orang. Setiap seorang dibagi satu surah. Siapa yang dapat surah pendek, senyumlah dia. Tapi kalau kena Yasin, Masya Allah. Ada itu untuk iman yang berbicara. Kemudian bila kami dah dapat satu-satu, suasana hening, bening sebentar. Rupanya dia datang. Dia seorang dengan kursi roda. Saya tengok tubuhnya kecil je. Katanya beliau namanya Syekh Zakaria. Barangkali wallahu a'lam masih hidup ataupun tidak. Baru ni tadi tak sempat nak pergi. Kecil setiap. Kemudian dia akan duduk di satu tempat, dia pegang Quran macam ni, dekat macam ni. Masya Allah. Habis baca semua sekali, doa, akan pergilah jumpa dia, salam. Saya pun sempat salam dia. Dihidanglah nasi Arab tadi. Itu momen yang paling best sekali, nasi Arab. Tapi
oleh kerana yang bawa saya ni seorang doktor daripada Turki, kumpulan kami minta izin untuk makan dengan dia di bilik khas. Benda ni tak apalah saya cerita ni. Makan bilik khas, tapi nak masuk bilik dia tu dia mengesok gini. Makan dengan Arab. Saya pun makan dengan Arab semua sekali. Dia duduk sebelah tu lah. Kemudian bila nak balik, jumpa dia dan salam, tapi mengundur je ni. Mengundur. Dipastikan jangan melanggar orang kat belakang. Itulah dia lah. Allah bagi seseorang itu kemuliaan dengan amalannya, dengan apa dan sebagainya. Katanya dia tak ada keluarga, tapi selama 40 tahun setiap hari Jumaat orang boleh makan. Saya tengok, ya Allah, kalau tengok orang ramai datang setiap seorang dapat makan hidangan tu, ya Allah, apa belanja dia tu. Itu Allah muliakan para wali-wali Allah. Sebab itu kita sayang dengan para wali Allah. Nah, yang terakhir, tulisan yang terdapat pada baris pertama lembaran buku catatan amal adalah Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah buku catatan amalmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Maksudnya apa ni? Maksudnya kita tahu kalau kita buat jahat ataupun buat baik. Kerana itu sentiasalah muhasabah setiap hari itu. Macam Sayyidina Umar ada muhasabah beliau, banyak baik ke banyak buruk. Kata guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, kalau nak tahu kita ni baik ataupun buruk, tengok kita solat malam tu selalu ataupun tidak. Itu satu. Yang kedua, nak tengok macam mana dekatnya Allah dalam diri kita. Nak tengok kita ni dekat tak dekat dengan Allah. Macam mana lihat Allah dalam diri kita, banyak tak banyak. Yang ketiga, kalau kata nak tunjuk nak tahu Allah suka kita ke tak, cuba tanya sekarang, kita suka Allah ke tak sekarang ini, dengan cara kalau dipanggil Allah esok, tomorrow dipanggil Allah esok, kita ready ataupun tidak? Kalau tak, maksudnya Allah pun belum ready jumpa dengan kita. Bahasa saya guna bahasa mudahnya, maksudnya belum lagi kita bersedia jumpa Allah. Kalau kata meninggal esok, khair, itu bermakna memang Allah sayang sangat dengan kita tu. Jadi itu tandanya. Sebab apa? Contoh, kalau nak balik, kalau hari raya mesti seronok balik. Sebab apa? Sebab kita ada kampung. Di kampung ada mak ayah, ada orang kampung, ada dusun durian, ada sawah, ada tanam-tanaman di kampung. That's why bila kita nak balik tu seronok sangat. Sebab semuanya menanti kita. Samalah juga orang yang dah siapkan amalannya untuk dia sediakan kebun di syurga, maka bila dipanggil balik ke kebunnya, ke rumahnya yang asal, suka. Sebab dia tahu banyak yang menunggu dekat kebun tu, dengan rumahnya, dengan hasil mahsulnya. Orang yang tak sedia apa-apa, orang tu yang takut nak mati, nak meninggal dunia. Jadi sebut ni berani ni, hati ni takut. Sebut ni berani, nak bagi motivation. Tapi dalam hati siapa tahu, kalau kata nak meninggal tak esok, boleh tak 50 tahun lagi? Insaf sama-sama. Bagi masa saya 5 minit lagi, pukul 10. Sebab katanya Ustaz Khairul minta saya habiskan pukul 10 supaya selesai kita ni pukul 10. Kemudian barulah perasmian. Muka Ustaz berapa Kak Ajar untuk kelahiran teragung? Tak ingat gelaran yang awal-awal itu kan. Saya ingat kalau catatan saya ni 14. Saya rasa betul dah 14 ni, yang ini. Setiap kali kita datang sini bawa 2 buku ni. Saya ikut yang saya punya lah. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Muka surah 14. Gelaran ataupun kunyah. Gelaran kunyah Nabi yang paling masyhur adalah Abu Qasim.
bapa Qasim. Sebab Qasim adalah anak pertama Nabi. Biasanya kalau ada 7 orang anak yang pertama tu orang Arab akan guna jadi abu. Contoh, kalau perempuan Fatimah, maka ayahnya akan dipanggil Abu Fatimah. Dia bukan saja-saja sedap-sedap, tak. Dia tengok anak yang pertama. Kalau perempuan lah. Nah, kalau dia mak dia. Anak tu lelaki, Aiman, Ummu Aiman. Lagu tu nah. Kalau Abu Qasim. Sebab anak Nabi ada berapa orang? Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Umi Kalthum. Baru ni ziarah puteri-puteri Nabi. Semua dah diletaknya pagar. Hairan saya tengok, ya Allah, pagar diletak, tapi boleh tengok lah. Dulu tak ada pagar. Dekat Ahlul Bait pun pagar juga. Saya pun heran apa yang dia takut sangat lah. Kita pergi kat situ kenapa? Pergi pun kalau nak angkat begini lagi kena marah nah. Gitu sajalah. Allah kata baca doa sekadarnya. Saya pun heran lah. Tapi pandai-pandailah kita pun, pandai-pandailah. Jangan tak doa, bagi salam kat situ. Paling kurang assalamualaikum apa? Ya Sayyidina Ibrahim ke, ya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf nah. Jibril memberikan gelaran Abu Ibrahim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril panggil Nabi dengan Abu Ibrahim. Kerana Nabi sangat sayang kepada anak baginda yang bernama Ibrahim, hasil perkahwinan baginda dengan Maria Qibtiyah. Nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda mempunyai banyak nama yang sekaligus menunjukkan kelebihan, kehebatan, ketinggian dan keagungan baginda. Antara nama baginda yang disebut dalam Quran termasuklah 1. Bashir, pembawa berita gembira. Nadhir, yang memberi peringatan. Sirajul Munir, pelita yang menerangi. Rauf, yang penyantun. Rahim, yang penyayang. Rahmatan lil alamin, pembawa rahmat ke seluruh alam. Saya baca saja nama Nabi terjemahan, tengok di sebelahnya tu. Ahmad, Taha. Bila saya sebut ni, tuan-tuan sebut sallallahu alaihi wasallam ya. Yasin. Jangan wal Quranil Hakim. Ini nama Nabi. Muzammil, Abdullah. Mudzakkir, Abduhu. Amin. Hadi, harisun alaikum. Karim, khatamul anbiya. Mutawakkil, mubashir, mubin, muddathir, sadiq, ummi. Banyak lagi tapi saya tak letak semua. Antara nama yang disebut dalam hadis termasuklah Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffa, Nabiyut Taubah, Nabi yang bertaubat tapi bukan daripada dosa tapi kesalahan. Nabiyur Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Rahmat Nabi untuk penduduk bumi dan penduduk langit. Itulah rahsianya kenapa Nabi di Isra' Mi'rajkan. Nabi di Isra' perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Nah, kenapa? Antara sebabnya supaya penduduk langit berbangga, wahai penduduk bumi, bukan kamu sahaja diziarahi yang bawa rahmat, kami pun diziarahi oleh baginda juga. Itu antaranya. Nabiyul Mulhimah, Malahim, Adil, Amir, Akhir, Abtahi, Mahdi, Mujtaba, Mukhtar, Munji. Ada anak kawan kami namanya Munji, dia minta saya bagi nama Munji. Murtada, Mustafa, Sayyid waladi Adam, Safiyullah, Jawad, Sahib Liwa'il Hamad, Syakur, Tihani. Keseluruhan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berusaha mengumpul nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang pengetahuan Al-Faqir, siapa Al-Faqir ni? Saya, bukan orang lain.
Al-Alimul Allama Al-Muhaddith Syekh Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi rahimahullah, seorang ulama besar dari Pakistan, adalah ulama yang paling banyak mengumpulkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebanyak 805 nama dalam kitabnya Al-Barakat Al-Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah. Dah ada kitab tu kan? Kuburnya di Lahore, Pakistan, mengeluarkan bau wangi sejak hari kematiannya 27 Jamadil Akhir. Ni dekat dah ni. Kita Rabiul Akhir jauh. 1419 Hijriyah bersamaan 19 Oktober 1998. Berbulan-bulan bau wangi itu sebagai tanda kemuliaannya di sisi Allah kerana memuliakan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya difahamkan sampai sekarang kuburnya bau wangi, tapi diletak pagar takut orang melampau. Kita boleh mengambil barakah di kubur boleh, tapi jangan melampau. Maksud nama Muhammad dan Ahmad kita sambung kemudian. 5 minit untuk saya tunjukkan apa yang saya sebut tadi ni. Kalau pergi ke Madinah, usahakan pergi dekat 2 telaga ini. Yang itu, yang pertama sekali namanya Telaga Rauha. Telaga Rauha ini berasal dari perkataan rahah. Rahah maksudnya rehat. Sebab 70 para rasul dan nabi pernah ke sini rehat dan minum air perigi. Bukan rehat saja, minum air perigi. Nabi Musa alaihissalam bersama 70,000 umat rehat dan minum air perigi dalam perjalanan menunaikan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang 10 kali ketika haji, umrah ataupun balik dari peperangan ke situ. Baginda berkahwin dengan Sayyidatuna Maimunah di sini, dekat situlah, dan buat kenduri pula dekat situ juga. Sayyidatuna Maimunah sahaja dengan Sayyidatuna Khadijah tidak dikuburkan di Baqi'. Yang lain 9 orang semua dekat Baqi'. Sayyidatuna Maimunah sekejap lagi nak sampai ke Masjid Sayyidatuna Aisyah dekat Tan'im. Situlah dikubur beliau. Saya tunjuk sekejap lagi. Kami ziarah situ. Nabi Isa dikatakan dalam riwayat oleh Sayyidina Abu Hurairah mengatakan nanti kan Nabi Isa akan turun dekat Syam, Syria. Beliau baginda akan pergi ke Makkah melalui jalan ini tadi dan akan singgah di tempat di situ. Ya Allah, mulianya. Sampai kata Sayyidina Abu Hurairah, siapa di kalangan kamu yang berkesempatan hidup umur panjang dan jumpa dengan Nabi Isa, sampaikan salam saya dengan Nabi Isa. Ni nak habaq semua lah ni. Siapa yang umur panjang jumpa Nabi Isa, sampaikan salam Sayyidina Abu Hurairah kepada Nabi Isa. Sebut insya-Allah. InsyaAllah. Jangan-jangan esok lusa. Mohon panjang umur panjang lah. Mohon umur panjang dalam kebaikan, insyaAllah. Ini semua dah ada ni kan. Siapa yang tak ada minta dengan Kak Ajah Zuraidah ni. Sebab rugi kalau tak ada ni. Saya bawa jemaah di sini, tiba-tiba saya heran. Daripada tadi ada seorang Nigeria datang bersama dengan kami Kak Ajah. Saya pun tengok Nigeria tu. Saya pun tanya. Saya tanya, Soti jauh. Soti jauh tu dah makan ke belum? Saya tanya apa khabar? Lupa saya. Saya tanya dengan dia dengan bahasa Nigeria, apa khabar? Soti jauh. Sebetulnya soti jauh. Dia jawab meti jauh. Apa khabar? Khabar baik. Terkejut dia tengok. Ini Afrika ke Malaysia? Kemudian saya saja lawak dengan dia. Ni bololo. Ni nak pergi kat mana? Dia kata graveyard. Sama lah graveyard tu Dia pun heran tengok saya sebut ni. Akhirnya saya bagi peta ni dengan beliau. Walaupun bahasa Melayu, yang penting ada nama-nama tu. Isteri-isteri Nabi semua dekat ni. Isteri Nabi tu dapatkanlah mengaji yang ini, dapatkan sebelum balik nanti. Cuma Ummahatul Mukminin 9 orang dekat situ. Sayyidatuna Maimunah bertempat Mekah. Ni kubur isteri-isteri Nabi. Walaupun nampak kecil macam ni,
Ini kubur isteri-isteri Nabi. Ini yang latest ni. Kubur ni yang latest. Ni saya tangkap sendiri ni. Memang dikumpul situ semua. Ni kubur Sayyidatuna Maimunah. Di tepi jalan betul-betul, kalau daripada Madinah, daripada Usfan nak masuk ke Madinah, di sebelah kanan. Depan sini sedikit adalah Masjid Sayyidatuna Aisyah yang namanya Tan'im. Di situ. Jadi alhamdulillah kami pun parking dekat situ. Nampak tak yang paling depan tu siapa tu? Yang paling depan sekali yang siapa tu? Biar jadi rahsia tak apa. Dia pun menelek melalui tingkap. Inilah kuburnya. Ini gambar ni fresh ni, bukan gambar internet tak. Inilah kubur beliau Baik. Saya tadi cerita tentang perigi. Ni periginya yang saya sebut tadi. Memang tak dijaga sangatlah. Perigi Rauha tadi. Rauha tadi lepas daripada Bir Ali sedikit, lepas daripada Bir Ali di situ periginya. Bukan dekat Bir Ali tak. Lepas daripada Bir Ali lepas. Jarang orang pergi jalan ni. Memang jarang. Mohon maaf ya. Sebab itu kalau nak pergi ajak orang yang jumlah yang tak ramai lah. Kalau orang yang ramai mungkin banyak. Ni ini tengok orang Afghanistan, orang Pakistan, mereka lah ramai kat situ. Inilah perigi dia. Dalamnya 3 tingkat, rumah 3 tingkat. Kalau tak 3 tingkat, 4 tingkat, dalam ke dalam tu. Saya cuba tengok kat bawah, dalam. Inilah juga. ini turn kami ni. Sebab yang menarik tu pemandu bas kami Di sini ada video sedikit saya nak tunjukkan. Sama kita tengok di sekitarnya tu. Tak ada sangat Yang penting nampak tempatnya tu, berbukit-bukit. Ni video ni kawan kami ambil, saya tak ambil. Saya pinta ke mereka. Itulah dia memang tengok pas lalu tu, tepi itulah jalan tu. Sekarang nama gambar situ tak banyak, saya pun masa tak cukup ya. Bi'ru Telaga Usfan. Telaga Usfan ni 55 km dah nak sampai ke Makkah. Tak lama dah. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabat seramai 1,400 orang lelaki sahaja pergi ke Makkah nak buat haji. Akhirnya tak jadi masuk. Terjadilah satu nama perjanjian Hudaibiyah. Nak patah balik ke Madinah, itulah mereka singgah dekat perigi Usfan ataupun perigi Tuflah. Lalu di situ mereka tak jumpa air. Perigi ada, tapi air tak bersih. Air masin. Nabi katakan, tunjukkan saya perigi tu. Nabi pun pergi situ dan Nabi ludah. Nabi ludah Tuflah. Tuflah tu maksudnya ludah. Bila Nabi ludah, airnya jadi tawar dan manis airnya. Saya minum, dua-dua perigi ni saya minum. Airnya sedikit lah, bukan perigi. Air tu kita ambil, minum, memang rasanya sedap Jangan ditengok orang ni. Saya nak tunjuk telaganya, bukan orangnya. Mohon maaf, ni bukan saya, ni orang lain ni. Memang perigi tu kesian saya tengok, ya Allah. Dia sebenarnya dia seal, tapi yang namanya orang-orang yang ni dia tepuk ke benda tu di sini ada sedikit. Ini yang tadi ke apa ni? Tak ni. Ini tak ada 2 biru tu. Itulah telaga dia. Memang tak ramai orang pergi kat sini sebab ramai orang tak tahu. Di sini pun perjalanan nak masuk ke situ. Ni bukan kursus umrah, ni bukan. Nak tunjuk yang tempat orang jarang pergi. InsyaAllah nanti saya akan bagi tahu sesuatu. Ini Ustaz Salman. Beliau duduk lama di Makkah.
nanti akan datang, tolong jaga-jaga sedikit sebab dia punya besi atas tu nampak dah berkarat, takut jatuh kat situ. Jadi yang berdiri kat sini ni jangan ramai sangat. Tu kami 2 orang tu pun dah nampak apa tu. Ini air dia. Tak nampak airnya sebab dah habis video. InsyaAllah nantilah saya akan umumkan sesuatu. Itulah yang boleh saya kongsikan hari ini. Mudah-mudahan siapa yang pergi umrah akan datang, biarlah pergi juga tempat-tempat yang bersejarah dan jarang kita pergi, supaya menimbulkan semangat dan kasih sayang kita bertambah. Semua ni perigi-perigi ni, tempat-tempat ni adalah saksi-saksi bisu. Kalau mereka boleh bercakap, di sinilah Rasulullah dulu. Daripada zaman Nabi sampai sekarang, airnya tak pernah kosong. Airnya tak pernah kering sampai sekarang. Cuma kita bersungguh tak bersungguh sahaja. Memanglah kita di Makkah Madinah ni buat umrah, buat ziarah memang. Tapi biar kita pergi dengan orang yang tahu sejarah, baru ada value added dekat situ. Baik. Setakat ni sahaja dahulu, kita sambung akan datang berapa minit untuk majlis perasmian kalau ada. Dan kita ikut sampai akhir, mungkin dalam setengah jam begitu, tak sampai. Untuk buku terbaru saya, iaitu buku fiqh. Buku ini, buku fiqh ni adalah buku yang paling ringkas dalam mazhab Syafi'i. Orang mazhab Syafi'i kalau tak khatam buku ni kira macam kurang sah lah. Kalau saya boleh guna istilah kurang sah. Sebab ini adalah kitab paling ringkas fiqh dalam mazhab Syafi'i. Kalau khatam kitab ni, barulah kita boleh cerita kitab yang lebih besar lagi. Kalau belum khatam kitab ni, kira macam belum puas lah. Begitu. Usahalah tuan-tuan milikinya. Saya syorkan, kalau boleh siapa yang ada duit lebih tu, belikan pada ustaz-ustaz ataupun guru-guru agama. Hadiahkan pada mereka, supaya mereka dapat mengajar orang lain, banyak dapat kita saham akhirat kita. Baik, nanti kita akan sama-sama ikuti sekejap majlis perasmiannya. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.